Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast Razino, cerita ilmu dan inspirasi. Podcast ini dibawakan khas saat sumber sekolah Razino sebagai platform untuk memperkenalkan kisah hebat, idea kreatif dan pencapaian luar biasa warga sekolah kita. Untuk episod seorang ini, kita telah berjaya menjemput seorang pelajar yang telah berjaya mengharapkan nama sekolah di tingkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Assalamualaikum, nama saya Adam Khalid bin Adnan daripada kelas 2A dan daripada sekolah SMK Bandar Baru Kedah juga. Tamu kita hari ini adalah Adam, seorang pelajar yang berjaya dalam tandingan IP Test 2006 adalah langsung mengikut talent pada tahun ini. Tahniah diucapkan buat Adam kerana berjaya meraih tingkat gangsa. Adam, selamat datang ke podcast Razino. Apa khabar hari ini? Saya baik saja dalam keadaan sihat walafiat elok. Terima kasih. Kami di Razino yang bangga dengan pencapaian Adam. Adam, boleh tak cerita sikit tentang cerita Adam di tandingan Reka Cipta tu? Apa tajuk atau idea Reka Cipta Adam tu? Okay, Adam punya reka tajuk reka bentuk Adam ni adalah nama dia Nanolin Protishade. Okay, Nanolin Protishade ni saya cipta dia sebab kat dunia ni ada satu masalah di mana banyak orang yang konsumsi dalam protein shake, minum protein, dia pun minum tak dapat vitamin yang dia pun nak dalam badan dia pun. Dia punya absorption pada badan dia pun sangat rendah. So Adam nak buat satu inovasi yang di mana orang minum protein shake Adam ni dia rasa sedap, absorption lagi tinggi, and then buat badan lebih bertenaga. Okay Adam, sebelum nak sampai ke peringkat tu mesti akan mudah kan Adam kan? Apa cabaran yang paling besar yang ada hadapi sepanjang penyediaan projek ni? Bagi saya lah, saya punya paling susah bagi saya adalah di mana waktu nak buat satu eksperimen, saya kena buat macam eksperimen, maksudnya kita kena campur bahan ni. Kalau tak jadi dia akan jadi leng, dia jadi tak sedap. Kadang-kadang dia punya tu boleh jadi beracun, kadang-kadang boleh jadi macam-macam yang kita tak duga lah. Tapi as long as Adam buat ni, dia jadi macam okay, tak ada masalah. Adam pernah tak rasa nak putus asa? Rasa pernah nak putus asa tu pernah ada. Pernah rasa nak ada. Siapa yang paling banyak membantu Adam dalam penyediaan projek ni Adam? First thing first adalah lecturer Adam. Lecturer Adam yang akan banyak membantu. Lepas tu kat assistant daripada sana, kat assistant daripada lab, and then maybe parents sama. Parents pun tolong okay, sediakan bahan-bahan ni. Lepas tu produk, macam mana kami punya reka bentuk design produk tu. Ini pengalaman yang suka untuk Adam lupakan. Boleh tak Adam ceritakan sedikit macam mana perasaan pertama kali Adam mewakili sekolah dan negara? Okay, saya punya experience dekat sana sangat happy, sangat banggakan negara. And waktu saya first touch the feet on there, saya rasa macam wow, ni salah satu pengalaman saya tak boleh lupa dan sangat berharga bagi saya. And saya banyak experience yang membuatkan saya rasa okay, saya kena renew myself and make more innovation for our world. Macam mana suasana di pertandingan itu? Suasana dia sangatlah macam ada tempat kami, macam booth kami adalah booth yang macam sepi-sepi, tapi walaupun sepi banyak orang akan lalu, and dia jadi macam ada banyak competitors yang akan membuat kita rasa macam oh, dia padu, saya pun kena jadi padu juga macam dia pun juga. Macam itulah saya punya suasana macam tu suasana di sana. Okay Adam, apa perasaan Adam pertama kali bertemu dengan peserta dari negara yang lain? Perasaan saya yang pertama adalah saya tengok macam mana dia present, macam mana dia punya kawan English punya spoken macam mana. Saya pun macam ada negara yang bagus, ada negara yang tak. Tapi as long as Adam tengok memang semua bagus, semua dia bagus. Kalau macam kita boleh tengok kat Indonesia, saya tengok kat Indonesia, dia pun bagi gift untuk orang yang mai kepada booth mereka. Menarik. Apabila nama Adam diumumkan sebagai pemenang bros, apa perasaan Adam ketika itu? Perasaan Adam waktu tu sangat bangga, sangat happy, sangat tak boleh nak kata apa. Memang macam wow, this is the main thing I do in my life. Macam tu, saya rasa sangat bangga. Saya dah banggakan keluarga, negara dan sekolah juga. Adam, bagaimana Adam melihat peranan sekolah dapat sumber dalam menyokong kreativiti pelajar dan pembelajaran-pelajaran? Bagi saya, pelajar di sekolah SMK Bandar Baru ni sangatlah baik dan banyak kreativiti, banyak inovasi yang lebih baik pada saya. Dan bagi saya juga untuk pengawas PSS ni juga untuk PSS ni adalah bagi saya sangat mantap, sangat bagus. Dari segi selalu beri buku pada pelajar untuk mendidik, untuk belajar lagi daripada buku and so on.
Terima kasih Adam. Itulah yang kami di PS Zino Station perjuangkan, menyediakan ruang, sumber dan peluang untuk belajar lebih kembang. Sebagai kesimpulan, kisah Adam hari ini membuktikan bahawa idea yang kecil boleh membawa kejayaan yang besar jika disertai usaha dan kesungguhan. Terima kasih Adam kerana sudi berkongsi inspirasi pada hari ini. Semoga kejayaan ini jadi langkah awal pada pencapaian untuk masa depan. Pada semua pendengar, teruskanlah menyokong podcast PS Zino. Jangan lupa like, share dan subscribe saluran YouTube dan media sosial PS Zino. Saya akhiri podcast ini dengan tagline kami, cerita, ilmu dan inspirasi. Jumpa lagi di episod seterusnya. Assalamualaikum dan terima kasih.